Menu kita hari ni makan nasi lemak lobster. Punya penyepit tu dapat pula isi dia memang betul manis. Ada juga menu lain, kari kepala ikan. Destinasi kita terjah kali ni, Padi Rembulan. Dekat mana? Subang Bestari. Tak jauh pun, dekat je. Actually untuk kedai ni baru je buka dan ini adalah kedai milik orang kita sendiri. 3 menu yang aku cuba kali ni, nasi lemak lobster. 2 orang makan, berat dia 500 ke 600 gram satu lobster. Rasa isi lobster tu yang manis-manis berlemak. Kena pair pula dengan bahagian kepala. Baru betul makan lobster kan. Dari segi sambal tak terlampau cari sangat. Rasa sambal yang kepada pedas. Nasi lemak dia santan cukup. Bahagian penyepit tu jangan pernah miss tau. Kena pandai buka baru dapat jumpa isi banyak macam ni. Next menu, kari kepala ikan mangkuk gadang. Pasal mangkuk dia besar. Dia punya kepala ikan pun besar juga dia bagi. Isi pun cantik-cantik, putih melepak, fresh. Kuah kari ni mau kepada resepi orang Melayu. Tak terlampau pekat sangat, cukup dia punya lemak rasa. Dapat ikan yang masih cantik lagi, isi tu dapat manis. Lopai lagi dengan sambal belacan, memang jadilah bertambah-tambah. Last menu, spaghetti aglio olio. Penuh isi seafood dalam dia. Rasa savory tak terlampau kuat, pedas daripada chili flake. Unik sikit, bawah tu ada roti prata dia letak. So makan tu crunchy bercampur dengan rasa spaghetti. Dia tak berapa pedas sangat, so sesuai untuk semua orang makan. One more yang aku notice bila makan tu, kau dapat enjoy sebab dapat seafood dia yang cantik lagi. So masih fresh lah. Walaupun Padi Rembulan ni baru je buka, if korang pernah datang, cuba komen kat bawah. Okey, aku pernah cerita makan. Mana nak datang boleh cari kat Padi Rembulan. Baru je buka kedai ni, tak ramai lagi orang explore. Jom datang.